Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ambo Rahman. Kawan-kawan banyak menyambut Uda Aman, ada Rahman, Arman. Ayo banyak di mana ketujuhnya. Kado ada yang mau berjuang bagai. Untuk kali kini Uda mencuba stand up kok leka bisa le beraja. Apa kapatang Ambo mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Dicuba berjalan-jalan ke Tapi Lawi. Di Tapi Lawi kan di Taplau tu berjalan. Gaya nak tanggung tu. Pakaian rancak necis. Sepatu baru, baju baru, Sarawak baru. Walaupun seketik kredit. Jalan sambil berjalan. Abah sobok je nak gadih. Nak tentu lah gaya kau tu. Abah cuba lu bergaduh nak gadih. Abah gaduh nak gadih kan. Hai. Boleh kenalan dek. Namanya siapa? Menjawik adik tu. Siapa kau? Allah tentu lah gaya mengadu awak tu. Awak pede mengadu tu. Kenalan nama abang Arman, bergagah nama state tu. Nama Arman dipanggil orang biasanya. Abang Jawik tu. Ya Pak, Om. Astagfirullah. Alah bawa Om nak gaduh awak kamu mengadu-gaduhnya. Ada bakau mengadu. Awak lah kena dulu. Orang tua nak ketik kan. Awaknya bawa Om, bawa Pak lah awak. Tapi biarlah. Jalan lihat. Jalan lu lihat tu. Jalan ambil tiba pasti bos sobok lo. Anak gadis punya jando. Gaduh kan. Permisi. Mengadu sebentar. Habis pura-pura bertanya ustaz lu. Dia di mana rumah Pak Ujang di Siko. Menjawik kat dia tu. Nak tahu tu Pak Ujang ni siapa? Ujang apa? Ujang Kena, Ujang Kobet, Ujang Balando, Ujang apa? You bertanya lo Jawik tu kan? Ujang ayo. Pokok Ujang nama dia. Nak menjawik lagi sama dia. Nak tahu dah Ujang apa? Ujang aja udah kau. Nak cuba dah tanya kau kompleks sebelah tu menjawik. Ambo lihat. Yo. Yalah dia barang nombor WA dia, nombor HP dia. Menjawik cewek tu. Nombor WA HP dah awak lah punya abang dah. Walaupun awak lah jando tapi pecah baru awak lah dulu. Menjawik dah balik kan? Dia iyalah dia anak kaki udah tu. Itu kawan-kawan. Berjalan balik kan. Kadang-kadang tiba di WC kan di dalam rumah alah tak bayang adik kawan-kawan sedang tak ciri. Lah mencuba tak ciri sambil selfie. Bayangan lah. Tak ciri sambil selfie kan. Cet. Tut. Bayang ekspresinya. Kadang di sebelah orang terdengar kan. Mengapa jago barang nak tu tak ciri ya. Tapi di awak kadang ada malu dan pokarih kan suara awak tu berapa lambik nah. Kadang Allah tapo seketik kan dia ambil sisu di berasian kan macam le takak orang sodomi ala jadi sodomi ambo. Jadi bayangkanlah masuklah dalam ciri tu ende barasiro makonyo sadarlah ingin umur lah barau awak kini ajan mengadu-gaduh nak gadi tu ketik je lah sadar kalau banyak piti awak dapat baju tu lah kena punya nak gadi tu awak terkumpit tabak awak ajan kan cik 2 3 4 balik belakang awak baru poligami kadang ustaz tu bisa masuk anda bisa kalau ada piti kan kalau tak ada piti jadi baju bolo saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman.